Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada um, Puan Moderator, kepada juri-juri yang dikasih dan juga peserta-peserta kajian tindakan yang lain. Okay, nama saya Dr. Saidul Qadir. Saya merupakan pensyarah program Diploma Seni Bina Landscape di Kolej Vocational Pakuh, Muar Johor. Dan pada hari ini saya akan membentangkan kajian tindakan saya yang bertajuk meningkatkan kemahiran pelajar Diploma Seni Bina Landscape menghasilkan lukisan perspektif 2 titik menggunakan Google Street View. Okay, untuk subjek untuk khusus DPE 1043, khusus grafik asas landscape ini mengandungi 7 bab dan untuk penghasilan lukisan perspektif 2 titik ini adalah berada pada bab yang ke-6, iaitu penghasilan lukisan persembahan landscape. Dan di dalam topik 6 ini, hasil pembelajarannya adalah pelajar dapat menghasilkan semula lukisan persembahan landscape berpandukan lukisan plan. Namun begitu, hasil daripada kaedah pengajaran pandang dan lukis dan juga hasil daripada analisis ujian PB1, saya mendapati pelajar masih tidak dapat menghasilkan lukisan persembahan landscape dengan tepat, di mana hasil daripada analisis soalan 6B dalam ujian PB1, di mana soalan itu memerlukan pelajar menghasilkan lukisan perspektif 2 titik. Saya dapati pelajar tidak berjaya melontarkan konsep-konsep perspektif 2 titik itu di dalam kertas jawapan mereka, di mana markah penuh untuk soalan itu adalah 6 markah, tapi 7 daripada 28 orang pelajar ini hanya mendapat markah 1 hingga 2 markah sahaja. Selain itu, hasil daripada aktiviti pandang dan lukis yang telah saya jalankan, saya dapati terdapat pelajar yang meniru hasil kerja rakan mereka sebab dia tak faham konsep tu. Jadi tapi saya suruh hantar juga, jadi dia terpaksalah tiru kawan dia. Okay, kemudian isu ini juga berlaku disebabkan kekangan masa saya lah sebagai pensyarah, sebabkan khusus grafik asas landscape ni memerlukan pelajar yang mempunyai kreativiti yang tinggi. Dan untuk meningkatkan kreativiti pelajar ni, kita perlukan tunjuk ajar yang secara inklusif. Jadi kita satu-satu kita tunjuk untuk kita bantu pelajar tu. Tapi sebabkan kekangan masa yang mana program diploma ini dijalankan selama 14 minggu untuk satu semester, dan untuk bab 6 ni dijalankan pada minggu 11 hingga minggu 13. Jadi kekangan masa tu agak pendek, dan juga penekanan PDP yang terlalu berfokus kepada hasil air, di mana kita terlalu berfokus pada markah-markah PD, markah-markah pembentangan, markah-markah peperiksaan. Oleh itu, kelemahan pelajar ini bukan sahaja menjejaskan pencapaian mereka dalam subjek DPE 1043, tapi juga memberi kesan dalam jangka masa yang panjang, disebabkan penghasilan lukisan perspektif ini juga perlu dihasilkan dalam kursus-kursus yang lain seperti studio grafik, studio asas landscape, dan juga reka bentuk penanaman landscape. Hasil daripada masalah-masalah yang saya telah kena pasti. Oleh itu, fokus kajian saya ini adalah untuk meningkatkan kemahiran menghasilkan semula lukisan persembahan landscape dalam bentuk lukisan perspektif 2 titik menggunakan Google Street View. Okay, 4 objektif telah saya kena pasti berdasarkan aras taksonomi Anderson, di mana bermula daripada objektif 1 iaitu pada kemahiran berfikir aras rendah, dan juga meningkat ke objektif kedua dan ketiga pada kemahiran berfikir aras tinggi, iaitu dengan mengaplikasikan dan juga menghasilkan lukisan itu sendiri. Dan objektif keempat adalah berfokus kepada saya sebagai pensyarah, iaitu meningkatkan keberkesanan amalan pengajaran saya melalui integrasi Google Street View sebagai alat bantu mengajar. Kenapa Google Street View? Kita selama ni kita akan guna Google Map ni bila kita nak pergi jalan kan, kita nak tahu kalau dari sini nak ke JB berapa jam, dari sini nak ke JB ada jam tak. Tapi dalam program diploma Seni Bina Landscape, Google Map dan Google Street View ini telah digunakan oleh pelajar sebagai analisis tapak dalam subjek studio grafik, dalam subjek studio asas landscape, di mana kita nak tengok
arah utara, kita nak tengok sekitaran kawasan macam mana keadaan bumi kawasan tu. Itu semua kami galakkan pelajar untuk menggunakan aplikasi Google Maps. Dan juga Google Street View ini, bila kita buka dekat Google Street View, kita akan nampak pemandangan di sekeliling kawasan. Dan saya dapati image panorama dekat Google Street View itu mempunyai elemen-elemen perspektif bertitik yang dapat membantu pelajar untuk meningkatkan imajinasi lah, sebab pelajar ni mengalami masalah dari segi memvisualkan daripada pelan ke lukisan perspektif. Kajian ini dijalankan untuk berfokuskan kepada 7 orang pelajar seni bina landscape semester 1 saja. Kenapa 7 orang saja? Disebabkan hasil daripada analisis ujian PP1 itu, 7 orang pelajar ini mendapat markah di bawah 3, iaitu separuh daripada markah penuh sebanyak 6 markah. Jadi kajian 3 kali ini saya fokuskan kepada 7 orang pelajar yang berprestasi lemah inilah. Dan juga kaedah penyelidikan kajian ini menggunakan kaedah kualitatif dan kuantitatif dan menggunakan model Chemis dan McTaggart untuk menjawab objektif kajian yang pertama. Untuk mencapai objektif kajian yang pertama, saya menggunakan instrumen ujian pengesahan sebelum dan selepas intervensi, yang mana saya menganalisis markah untuk soalan 6B bagi ujian PB1. Manakala objektif kajian kedua, datanya dikumpul melalui analisis dokumen, iaitu penghasilan lukisan yang dihasilkan oleh pelajar di dalam kelas, dan juga daripada pemerhatian berstruktur untuk menggunakan borang senarai semak. Objektif ketiga pula dikumpul datanya melalui penghantaran tugasan amali 3, di mana tugasan amali 3 ni pelajar perlu menghasilkan lukisan perspektif 1 titik dan juga lukisan perspektif 2 titik. Dan seterusnya untuk objektif keempat, saya menggunakan data daripada temu berstruktur yang menggunakan Google Form. Ya, ini adalah bahan dan alat utama yang saya gunakan lah. Yang utama mestilah Google Street View. Maafkan saya. Okay. Yang paling utama mestilah pedesain Google Street View itu sendirilah. Dan juga komputer dan smartboard di dalam kelas untuk menunjukkan demonstrasi kepada pelajar. Okay, kajian ini menggunakan satu kitaran model kajian tindakan Chemis dan McTaggart, bermula daripada merancang, bertindak, memerhati dan mereflek. Menurut Chemis dan McTaggart, satu kajian tindakan itu boleh dikatakan berjaya sekiranya satu kitaran dapat dilengkapkan. Dan dalam kajian saya berjayalah melengkapkan kitaran itu dengan intervensi menggunakan Google Street View. Kajian ini telah dijalankan selama 3 minggu, iaitu pada minggu 11 hingga minggu 13 pada semester 1 pengajian, di mana selepas menjalankan aktiviti pandang dan lukis dan juga membuat demonstrasi, saya telah menjalankan ujian PB1 dan kemudiannya hasil daripada ujian PB1 ini, setelah saya mendapati pelajar mempunyai masalah, saya melakukan aktiviti penerokaan ruang visual menggunakan Google Street View. Ini adalah contoh macam mana aktiviti itu dijalankan. Selepas saya membuat demonstrasi tu, pelajar mengeksplorasilah perisai Google Street View. Mereka mencari image panorama yang mereka rasakan mempunyai menepati prinsip-prinsip perspektif vertikal. Kemudian mereka menunjukkan di mana titik lenyap itu mereka dapat kenal pasti. Okey, di sini 1, 2 titik lenyap mereka dapat kenal pasti. Kemudian setelah dia dah faham betul-betul Google Street View perspektif vertikal itu, mereka menghasilkan semula lukisan berdasarkan imej panorama yang terdapat dalam Google Street View itu menggunakan prinsip perspektif 2 titik. Ini adalah hasil lukisan yang pelajar berjaya hasilkan. Pelajar saya ni bukannya dia tak pandai langsung perspektif 2 titik ini. Kalau dibandingkan perspektif 1 titik, mereka sangat mahir. Kemahiran mereka sangat tinggi. Tapi bila
kita buat dua titik ni, dia ada masalah bila dia nak menentukan titik lenyap kanan, kiri, garis mendatar. Bila dia tarik daripada garis mendatar tu pun kadang-kadang dia dah letak dah titik ni, tiba dia tarik ke tempat lain. Itu maksudnya dia tak memahami konsep perspektif dua titik itu dengan betul lah. Sebenarnya setelah pelajar menghasilkan membuat aktiviti penerokaan ruang visual, saya seterusnya memberikan tugasan amali 3 dan juga penghantaran itu adalah pada minggu ke-13, iaitu pada minggu terakhir, minggu terakhir untuk bab 3 itu pada 5 November 2025. Hasil daripada intervensi yang telah saya jalankan, saya mendapati intervensi Google Street View ini berjaya meningkatkan kefahaman pelajar dalam menghasilkan perspektif, di mana jika kita lihat hasil sebelum dan selepas intervensi, kita dapati garisan ufuk yang dihasilkan selari titik lenyap pun mereka dapat tentukan dengan betul, skala lukisan yang tepat berbanding sebelum intervensi. Jika kita lihat skala lukisan ini tak sama dan kita lihat seolah-olah gazebo ini terapung disebabkan dia salah menentukan titik lenyap. Titik lenyap dia terlalu ke bawah. Okay, seterusnya garis paduan yang daripada lukisan ni berjaya ditarik betul-betul ke titik lenyap supaya lukisan yang dihasilkan lebih tepatlah daripada dia punya skala dan juga bentuk. Okay, aktiviti 2 yang dijalankan iaitu eksplorasi penerokaan visual. Saya mulakan dengan pelajar menghasilkan lukisan melalui aktiviti pandang dan dengar, dan di sini saya mengenal pasti masalah. Di mana kalau kita lihat pada lukisan yang sebelum intervensi ini, dia salah menarik garisan panduan daripada dia punya lukisan. Ini adalah bumbung sebenarnya. Tapi bila dia salah tarik, bumbung dia nampak sengit. Dia dah salah. Dari segi perspektif dia, konsep perspektif dia tu dah salah. Kemudiannya pelajar memahamilah demonstrasi yang telah saya tunjuk di hadapan kelas menggunakan Google Street View. Kemudian pelajar meneroka sendiri aplikasi Google Street View itu untuk menentukan imej panorama yang tepatlah, yang memenuhi prinsip dua titik, prinsip-prinsip perspektif. Kemudian mereka membuat eksplorasi konsep dua titik lenyap ini. Aktiviti ini dijalankan secara berpasangan. Sekiranya pelajar A salah memilih titik lenyap itu, rakan mereka pelajar B boleh membantu membetulkan mana titik lenyap yang betul. Kemudian setelah saya yakin mereka dah memahami konsep titik lenyap, seterusnya pelajar menghasilkan semula lukisan perspektif itu dan membuat penghantaran di akhir kelas. Okay, hasil daripada pemerhatian saya dapati 100% pelajar ke semua pelajar boleh berjaya mengenal pasti titik lenyap, berjaya menunjukkan kefahaman dan dapat melakarkan perspektif dua titik berdasarkan imej panorama Google Street View. Dan juga 6/7 pelajar berjaya memilih sudut pandangan dan 5/7 pelajar berjaya menggunakan Google Street View secara aktif tanpa bantuan daripada guru. Maksudnya sebenarnya semua berjaya, tapi masih ada 2 dan seorang pelajar yang masih memerlukan bantuan daripada saya. Okay, untuk aktiviti ketiga juga pula, hasil daripada amali ketiga, saya dapati majoriti pelajar berjaya mendapat markah untuk teknik lakaran dan hasil kerja melebihi 50% daripada 12 markah penuh untuk bahagian teknik lakaran dan hasil kerja. Di mana berjayalah membuktikan yang intervensi Google Street View ini membantu mereka untuk menghasilkan lukisan perspektif dengan tepat. Okay, daripada temu bual yang berstruktur yang setelah saya jalankan sebelum dan selepas intervensi, saya dapati terdapat peningkatan kefahaman, keyakinan pelajar dan kebolehan pelajar untuk menentukan dan mengaplikasikan titik lenyap dengan tepat. Google Street View juga didapati berjaya membantu saya dalam melaksanakan proses PDP yang lebih kreatif di dalam kelas. Okay, saya juga mendapati keempat-empat objektif kajian saya berjaya tercapai, di mana berlaku peningkatan pencapaian pelajar, peningkatan ketepatan dalam menentukan titik lenyap, penghasilan lukisan perspektif yang menggunakan prinsip yang betul dan juga penambahbaikan dalam amalan PDP saya.
Secara kesimpulannya, saya mendapati bahawa gabungan pembelajaran secara kontekstual dan juga pembangunan kecerdasan ruang membantu pelajar menguasai konsep perspektif. Pelajar juga menunjukkan minat, menunjukkan peningkatan sikap, minat dan keberanian dalam meneroka ruang visual, dan juga intervensi Google Street View ini juga boleh diperluaskan kepada subjek-subjek yang sukar. Contohnya, pada semester ini saya mengajar grafik komputer, di mana pelajar perlu menghasilkan video panorama perspektif menggunakan perisian lumen. Dan saya terharu bila ada pelajar saya cakap, "Oh doktor, kita boleh buat video ni macam yang dekat Google Street View kan, daripada pelan, tekan, keluar." So, saya dapati aplikasi Google Street View ni memberi kesan lah terhadap pemahaman pelajar. Sekian, terima kasih.